Hari ni ada 70 orang yang datang, termasuk ada beberapa orang artis yang saya akan buat video seterusnya. Ini saya baru keluarkan sikit video-video dia. Cuma hari ni, saya dah siapkan dulu. Ni sekarang jam pukul berapa tahu? 1 pagi. Tengok ah. 1 pagi waktu Malaysia, jam 1 pagi. Diorang nak moreh, ataupun moreh ni kita panggil makan malam, ataupun diorang mungkin nak bersahur sekali Dan terima kasih kepada Big Boss tu yang datang naik kereta hijau juga. Diorang datang naik kereta hijau Big Boss punya kereta. Terima kasih. Dan dari ada sikit lobster dan ada banyak menu-menu yang belum siap. Saya akan buat banyak video lagi kejap lagi. Saya rasa mungkin saya boleh buat 5 atau 10 video kejap lagi untuk dorang yang datang ni ramai. Ada artis, korang kena stay tune. Tengok video seterusnya. Yang mana belum pernah datang ke nasi lemak lobster, korang kena datang lah. Okey, saya bertempat di lokasi Johor Bahru, Setia Tropika. Waktu operasi 12.30 tengah hari hingga 11.30 malam. Okey, kat sini bukan setakat lobster, ada nasi lemak sotong, menu murah, nasi lemak ikan siakap, ada chicken chop, lamb chop, ada spaghetti, nasi lemak ayam, apa saja ada. Lobster hinggalah ke Alaska king crab. Okey, jadi jangan malu, jangan segan, berbukalah dekat nasi lemak lobster. Yang nampak video saya ni, jangan lupa bagi saya satu like, satu komen, satu share, dan tolong komen kalau korang suka Lamborghini. Okey, cuba komen. Dan saya doakan semoga satu hari kalau korang betul ada impian ataupun cita-cita nak memiliki kereta idaman, tak kira lah Type R ke, GTR ke, Lambo ke, apa saja, Golf R ke, semoga impian korang jadi kenyataan. Okey, yang belum follow tolong follow saya dan tolong komen. Amin. Lamborghini orang punya, bukan saya punya.